tikus. Mungkin nama dia tikus kerana dia kecil. Pokok keladi kecil. Digunakan secara meluas di Asia dan China, iaitu untuk merawat kanser, leukemia dan sebagainya. Iaitu dengan mengambil akar dia sekali, kemudian direbus dan diminum. Ini amalan yang dibuat di Asia dan tidak ada di Barat. Jadi kalau nak cari dalam Google mungkin tak jumpa lah. Sebab dia pun tak tahu pokok ni barangkali. Ni nampak dia dah nak keluar bunga ini. Boleh nampak dekat sikit. Dekat sikit. Ni dia dah keluar ni, maknanya dia sihat. Jadi boleh guna ni minum. Jadi kalau kita yang tak ada kanser pun kalau nak minum tak ada masalah. Sesekali boleh minum. Minumlah seminggu sekali ke. Kalau ada keluarga yang ada kanser dan sebagainya, kita boleh minum.